Rasa cukup kagum dengan pelakon cantik serba boleh Shima Anwar ini. Berbakat dalam serba-serbi. Bukan sahaja hebat berlakon, malah cukup rajin memasak dan mempunyai minat mendalam dalam membuat pelbagai jenis kek di dapur. Menurut ibu kepada 3 orang cahaya mata ini, idea bisnes makanan tersebut bermula daripada membuat untuk makanan sendiri seisi keluarga dan kini menjadi rezeki sumber pendapatan sampingan buat dirinya. Bermula dengan menjual laksam pada 2021, pelakon yang pernah membintangi filem 7 Petala Cinta ini kini lebih serius mengusahakan bisnes makanan secara kecil-kecilan dari rumah yang dinamakan Shim's Kitchen. Malah sering mendapat permintaan yang cukup menggalakkan setiap kali tempahan dibuka. Shima lebih fokus kepada bisnes kek antara menu istimewa lain yang dijual seperti kek lapis pandan, tiramisu cheesecake, puding karamel keju, matcha strawberry cake dan yang terbaru, berry strawberry cake. Menariknya, hasil kek buatan air tangan pelakon cantik ini tidak kurang hebatnya. Cukup berseni, cantik seperti kek yang dibeli di kedai bakery. Malah ia turut dijual pada harga yang cukup berpatutan. Tahniah rasa ucapkan buat Shima Anwar. Selamat maju jaya dalam bisnes kek yang diceburi. Semoga menjadi inspirasi bagi yang ingin memulakan bisnes makanan walaupun hanya dari rumah.